Cerita pasal kereta tak lampu belakang. Pagi ni masa nak pergi kerja, saya jumpa kereta ni lampu belakang tak ada. Bahayalah kalau waktu gelap macam ni. Kita cuba habaq kat dia. Tak tahulah dia faham atau tak. Dan saya teruskan perjalanan. Lampu belakang ni kadang-kadang kita tak perasan sebab kita tak guna. Tapi orang lain yang nak guna sebab nak tengok kita ada dekat mana. Perjalanan kereta tadi potong saya. Bila nampak belakang dia tu memang tak nampak apa. Masa ni saya nak ligan habaq kat dia sekali lagi, memang tak boleh lah. Memang dia laju dan saya pula pelan. Tapi bila sampai dekat kawasan Sungai Lalang, dia pelan. Sebab dekat sini ada kamera speed trap. Jadi saya ambil peluang untuk cakap dekat dia pasal lampu belakang. Tak pastilah dia dengar atau tak. Harap-harap dia faham lah sebab bahaya tu lampu belakang tak ada. Begitulah cerita pada pagi ni masa nak pergi kerja. Sekian.